Baju raya dah ada, minyak wangi pun dah ada. Semua pun dah ada ni. Okey. Tahun ni aku betul-betul nak ikut sunnah pagi raya. Sunnah? Aku ingatkan kau nak pakai baju baru je. Iya, aku nak pakai baju kemas-kemas, baju baru, menyusul tat raya, berwangi-wangi. Kan nak raih pahala di pagi raya. So, aku amalkanlah. Oh, understood. Wah, kau punya botol minyak wangi ni besar ke dapak Alah, minyak wangi aku ni biasa-biasa je. Tapi, pakai sikit je. Kau ni, sikit je cukup. Aku tak naklah satu kampung tahu aku datang. Nanti pagi raya, aku nak pakai yang paling kemas dan yang paling terbaik. Yang ni aku setuju. Barulah nampak macam manusia pagi raya. Aku rasa aku pun nak try lah buat sunnah pagi raya ni. Aku pun nak raih ganjaran pahala yang banyak-banyak. Alah, jangan risaulah. Kita buat slow-slow. Yang penting, usaha.